Hai, Assalamualaikum. Bagi korang yang tak kenali saya Nadira Isaac, founder kepada produk Troika yang baru sahaja dilancarkan pada 17 hari bulan yang lepas. Okey, digemparkan semalam, viral gambar saya dan juga PU Amin dekat semua social media. Okey, so semalam Dira ada buat note sikit. So hari ni Dira nak bacalah note Dira tu. Okey, first kali Dira nak ucapkan jutaan terima kasih kepada PU Amin kerana sudi datang ke majlis product launch Troika. Dira tak sangka pula benda ni akan tercetus seteruk ini. Saya dengan rendah hati ingin memohon maaf kepada PU kerana tercalik dengan isu ini. Tujuan berkongsi gambar itu ialah kepercayaan saya untuk posting di IG, posting sama seperti posting saya yang sebelum ni. Tapi mungkin kali ini saya akui kesilapan saya. Sangat berterima kasih kepada PU kerana sempat memberi tazkirah yang sangat berguna kepada tetamu. Saya rasa pendekatan tazkirah PU sangat sesuai kerana saya banyak kawan daripada golongan LGBT, sedikit sebanyak mampu mendekati diri saya dan juga rakan-rakan. Saya juga telah memadam posting itu untuk menghormati PU Amin. Saya sekali lagi memohon maaf kepada semua yang tersinggung, terutamanya PU sendiri dan juga orang yang melihat posting itu. Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri pada masa akan datang dan kalau diberi peluang saya teringin menjemput PU untuk sesi khas tazkirah di office untuk kami semua dalam keadaan yang lebih proper. Dan last sekali nak minta para netizen doakan kejayaan Dira dan juga kawan-kawan dan doakan kami semua kembali ke pangkal jalan. Bye.